Satu kotak berapa? 6 biji. Pasal kotak. Banyak saya dah. Banyak macam ni. Ada nak? Kotak pun beli kotak. Beli satu kotak. Ada 80 ribu ada. 20 kotak. Dia beli nak? Kalau 30 beli mana? Beli mana? Mana dah habis 50 ringgit. Nak beli 50 ringgit, beli bola timbul beli kotak. Hak tu pun tak ada tuan. Hak tu pun tak ada. Lepas itu saya guna, saya cakap, kita hendaklah bersatu. Kita kena bersama-sama berjuang untuk UMNO. Kita kena bekerja kuat. Pemuda lah, hampa bangsa. Hampa lah sebanyak televisi dan Tuhan tidak apa. Lakon. Hampa semua, hampa kerja masuk kami. Lakon tu. Ini masalah. Ini masalah kita dalam bahagian berbangsa. Sebenarnya kita harus keluar. Dan bila saya keluar, janganlah kawan-kawan dari pemuda kata, lagi tunggu semua untuk kepentingan dia. Saya buat semua untuk syok dia. Bagi orang sokong dia. Ini masalah kita. Pak mau melihat benda yang tak betul, kita kena kata betul. Ini Pak Yah main dengan kursi roda. Tanya Pak Yah kursi roda ni naik gerak ni. Lumpuh, kekal, seumur hidup. Naik gerak, semangat anda. Tanya dia. Kursi roda pun saya kena bagi kedai, dia kena bagi kedai, jumpa dia dalam mata pun. Dia tak berminta pun saya bagi kedai. Hari ni tak bagi lagi. Tapi tanya dia, berapa kali kita boleh kepimpinan bahagian bagi kedai? Tanya dia berapa kali dapat janji kosong dia. Tanya dia orang sementara kampung dia yang mata buta tak apa. Minggu ni dah buat okasian dah boleh nampak. Sampai lagi, pemuda bahagian lagi. Tuan-tuan sepatutnya rasa bangga. Tuan-tuan sepatutnya rasa bangga menjadi ahli pemuda UMNO bahagian bersama-sama. Karena kita buat lebih daripada orang lain buat. Itu orang bangsa meninggal pun naik band jenazah. Pemuda UMNO bahagian bersama-sama pound Pak yang besarkan band jenazah. Itu. Kalau kata koperasi yang ada dalam rumah sampah ini untungnya berjuta, dividen yang dibayar kepada ahli-ahli, siapa yang menggerakkan koperasi ini? Pemuda juga yang menggerakkan koperasi ini. Jadi teman-teman, saya dah letih. Kalau ikut saya ni, memang letih. Saya ni memang, tapi nasib baik dia jadi macam nama kopai. Bila kena ada minum tak boleh kuat balik. Dia tonik kalau kan. Nasib baiklah ada tonik untuk jadi kuat. Sebenarnya kita perlu, saya minta maaf kepada yang bermakna itu jadi dan balik lain. Kerana saya terpaksa nak berkongsi dengan kita muda. Kalau tidak, apa tak tahu. Apa ingat bahawa bukan kita dapat daripada bahagian. Kita mesyuarat hari ini, saya kata berapa ribu dia ni? Lebih daripada 30 ribu dah habis kita mesyuarat hari ini, tuan-tuan. Berapa hak bahagian ketika kita? Saya tak nanti sebagai kita boleh sah. Berapa hak ketika kita tuan untuk mesyuarat hari ini? Dua kali kupang pun tak bagi tuan. Kupang pun tak bagi. Kupang pun tak bagi. Apa nak sokong syurah? Apa nak buat tiap dengan ni? Buku bagi diri, apa nak hutang pakai alung nak bayar aku tadi, apa nak pakai? Apa nak sewa pisau ni, apa nak cuci ni, apa nak membayar, apa nak pakai? Baju ada kerak dengan surat belanja kan, aku tak beli. Tak ada apa-apa pun nak tahu kita apa. Kecuali kepimpinan saya dengan kawan-kawan dalam bukan pemuda ini yang berfikir apa kita nak bagi pemuda ini. Buatlah proses apa saya lakukan. Buatlah apa saja program mereka cawangan. Jumpa saya akan pastikan betul dapat. Tak pernah kita dapat. Tanya kalian sama Mak Ni. Dia kata dapat kita pemuda kita saja. Kita buat cawangannya. Belanja lebih dari 3,000. Dia dapat baju berapa. Kita buat cawangannya. Saya tengok malam tu, kemudahan bukan saya, bukan orang pada pun. Mungkin mendalam yang berkelilah, maklumat tak dapat. Maklumat tak dapat. Jadi benda ni kita tak boleh nak kata apa. Kita pun tak tahu sebenarnya maklumat dapat tak dapat. Tapi mungkin tak dapat pun, tak main. Jadi kita nak tahu boleh dapat ni, tak tahu macam mana cara. Tetapi yang saya nak sampaikan di sini bahawa kita ambil berat tak jelas mana-mana orang. Tak jelas, tanya ambil macam baru. Tanyalah, cuk, kata bawa. Kita kurang daya ni, sama. Tanyalah Zaki 9 mana. Hanyalah orang kurang daya ni kalau saya tak ambil hak dengan kurang daya ni. Cuma ada satu dua cawangan kurang daya ni yang hak tak betul. Tuan-tuan tahu ada cawangan kurang daya ni memang tak betul. Dia buat keluar motif bersuara pemuda cawangan, dua-dua, okey apa? Jawapan orang.
apa-apa ambil gambar ni yang cakap benar. Cakap dengan tangan dengan apa gaya yang hebat. Musyawarah kalau nak ada buat kita tidak bagi. Mandi ada dia wakil, mana tak terlapak rupiah. Bertiga bagi berapa? Nak kecoh satu orang tak ada. Dia seorang dia. Dia ni buat tiga bagi tak ada orang. Aku buat dah malam tiga bagi apa tak main. Ini. Tapi dia tak pernah dalam Facebook, dalam tulis benda-benda hebat. Oh, hebat. Tapi musyawarah kita tiga bagi. Lain kita batal saya. Ini masalah yang ada. Ini masalah yang ada dalam bahasa Al-Quran. Kita kena mengakui, kita kena siwaknya bahawa kita kena ada perubahan di dalam Allah bahasa Al-Quran. Secara keseluruhannya, Allah berkata perlu dibuat perubahan. Kalau kita tak buat perubahan, kalau kita masih kekal dengan keadaan yang sedia ada, kita tidak akan ke mana-mana. Kita tidak akan ke mana-mana. Saya cakap melalui membaca Datuk Jaya. Datuk kena berubah. Datuk kena berubah. Datuk kena lebih efisien. Datuk kena lebih relevan dengan keadaan sekarang. Tidak boleh kita menyusahkan ayat sama tanpa lagi. InsyaAllah kita boleh senang. Tetapi biasalah, ada kawan-kawan kata dia nak berubah kita ke umur 40 kan, sampai tua supaya dia nak berubah. Ini bukan saya kata, cukup wanita kata saya harus ini. Kata saya harus ini. Jadi inilah sebahagian daripada apa yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan saya. Puan dan ada puan. Tadi saya harap pagi setelah buatlah program dicaukan bersama saya, buatlah program privasi dan khusus apa kita akan lakukan. Bagi tahu nak buat program bila nak. Bagi tahu bila nak buat. Kawan-kawan semua jemput ramai-ramai kita pakat-pakat ni. Tak cukup 300 saya bagi 500. Tak cukup 500 dan saya bagi 1000. Tak cukup 1000 dan saya bagi 2000. Yang penting saya nak tengok program di Taman Sungai Merah. Inilah harapan saya. Jangan jadikan alasan pemuda bahagia tidak membantu pemuda bahagia tak buat program untuk pemuda. Kadang-kadang kita boleh kepung pemuda-pemuda yang berada di PKI itu. Ada buat usaha dan sebagainya. Kita nak buat majlis, kita nak pergi bincang mereka, kita nak pergi bergaul dengan mereka, kita nak cerai sama-sama mereka, kita nak minum kopi sama mereka, dan atau program itu saya bagi dengan. Sebab saya nak tengok ada perubahan. Ada perubahan di dalam akal bahagian bersama kampung ini. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini adalah luahan daripada saya. Karena saya pun dah tunggal yang terakhir sebagai ketua pemuda. Kalau tak suka saya pun, tak apalah, saya nak pergi ke bahagian. Kalau belum suka, undi saya bila saya bertanding di bahagian. Dan dilawai. Jadi, saya dengar ini saja. Masa sudah 60 petang, saya nak pergi ke kuat. Hantar nombor yang penting dan balik sekali lagi. Saya maklumkan kepada semua bahawa saya berterima kasih kepada Yang Maha Sri, kepada Sabri Menyakub, kerana memberi kepercayaan kepada saya menjadi salah seorang penyertaan di lembaga pengarah Suruhanjaya Demokrasi Malaysia. Saya perlu cakap dengan kawan-kawan yang lain bahawa lembaga pengarah ini ada 12 orang saya. 9 orang lagi semua hebat-hebat belakang. Dan saya salah seorang yang terpilih. Dan saya ingin melihat perkhidmatan pokok ini ada koperasi-koperasi yang boleh membantu saudara sekalian. Buatlah apa-apa saja. Berpakatlah bersama kita. Kalau nak buat koperasi, saya sokonglah. Ajak kawan-kawan yang sokonglah itu. Memang peluang yang baik ada. Saya akan pastikan peruntukan apa, buatlah apa-apa saja. Yang penting untuk jangan buat koperasi dan muhak dulu. Mungkin pakai sampai dah kat sini. Ada tak beliau? Itu pun ada hari ini tak mayar. Hari ini tak mayar, semua tak mayar hari ini. Mungkin pakai koperasi pun tak tahu yang mana hari ini. Satu, jangan harap jadi dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ini bersama dengan tuan-tuan sekalian dalam perjuangan ini. InsyaAllah saya tak pernah pilih bulu. Saya tak pernah pilih bulu. Saya tak kira bulu warna batu hitam batu tak boleh. Sama saya. Tengok, saya bagi contoh tuan. Saya bagi contoh. Saya berani bagi contoh. Anwar berkat daya saya. Dia tidak mencalonkan saya dalam mesyuarat agung. Saya pergi sendiri ke cabang berkat daya. Dia tak calon saya. Saya ada depan-depan, dia pun tak calon saya karena dia rasa orang lain lebih baik kepada saya. Dia pun ada dalam dewan hari ini. Tapi bila habis pertandingan, bila saya menang,
Dia minta apa saja di kamarnya saya bagi. Dia bawa orang sakit yang tidak ini yang meninggal pun di kamarnya pun saya. Saya tak konflik, saya tak ada sedangkan manusia. Kita tak konflik. Yang penting kita tengok Allah bahagian perbuatan kau ini kuat. Itu saja masalah kita. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya saudara-saudara yang pakai baju biru hari ini adalah benteng dalam UMNO bahagian perbuatan kau. Saudara-saudara inilah harapan baru UMNO perbuatan kau. Jadi, akan itu saja. Terima kasih sekali lagi yang tidak terlibat kepada saudara-saudara ini yang menguruskan semua perjalanan suara ini. Saya rasa saya dengan kawan-kawan lain untuk menguruskan. Saya tengok yang benar-benar lain. Saya ini telah berjaya menguruskan perjalanan suara ini dengan baik. Terima kasih kepada suami, Cikgu Mano, Lolehi, Bawati, Saudara Bakar, Farid, semua pemuda yang sentiasa bekerja keras sampai pukul 3-4 pagi semalam untuk memastikan persiapan berjalan dengan lancar. Terima kasih yang tidak terlibat kepada saudara Muhammad Seusaha Allah bahagian perbuatan kau yang sentiasa menyokong program-program pemuda dan tunggu sampai hari hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Wahab, Muhammad Kirun, terima kasih kepada Aksi. Walaupun dia ketua cawangan, jiwa dia tetap muda, sentiasa muda, orang pun muda. Dan kalau nak pilih-pilih rasa muda baik. Dan insyaAllah saya amat terima kasih kepada semua pemuda cawangan, para perwakilan yang saya hormati sekalian dan semua hati yang ada di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.